Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebersamaan UMT dan salam suara mahasiswa pilihan mahasiswa. Saya Kiki Perus pada hari ini selaku moderator anda akan membahaskan tentang topik yang nampak common tapi sebenarnya mempunyai pelbagai jawapan berdasarkan orang-orangnya sendirilah. Jadi topik kita pada hari ini adalah apakah itu demokrasi kampus? Di sini kita telah menjemput dua panel jemputan yang arif tentang perkara-perkara ini. Di hadapan saya ada saudara Dina dan juga saudara Joseph. Boleh tak perkenalkan diri dahulu sebelum kita mula ke agenda sepatutnya? Macam orang cakap lah, tak kenal maka tak cinta kan? Okey, siapa dulu? Boleh Jo dulu lah. Okey, baik. Salam sejahtera, salam kebersamaan UMT dan salam suara mahasiswa, pilihan mahasiswa. Nama saya Joseph Anjasu atau mesra dipanggil Jojo kalau di UMT. Okey, jadi dan sekarang ini pada sesi kali ini saya menggalas jawatan selaku pengerusi Jawatankuasa Induk Pilihan Raya Kampus sesi 2025-2026. Okey, seterusnya untuk saya lah pula kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebersamaan UMT dan salam suara mahasiswa pilihan mahasiswa. Okey, untuk saya pula, saya mesra dikenali sebagai Irdina. Nama saya Nur Irdina Najwa binti Juraimi. Macam saya katakan tadi, boleh panggil saya Irdina lah. Okey, saya menggalas tanggungjawab untuk sesi kali ini merupakan timbalan pengerusi 1 bagi Jawatankuasa Induk Pilihan Raya Kampus. Okey, kita dah kenal dengan panel-panel kita. Jadi kita hendak ke agenda yang sepatutnya lah, iaitu apakah itu demokrasi kampus? Boleh tak kita nak tahu dari pandangan saudara Joseph dan juga saudari Dina, apa maksud sebenarnya demokrasi kampus? Memandangkan saya sendiri sebagai pelajar tahun pertama yang baru lagi menjejakkan kaki ke UMT ni sendiri, yang saya tahu cuma macam demokrasi kampus ni motu pilihan raya di mana kita mahasiswa-mahasiswi sendiri boleh pilih wakil pelajar kita. Boleh tak terangkan dengan lebih lanjut? Okey, baik. Terima kasih saudari Kiki. Hari ini topik yang sangat common sebenarnya. Apa itu demokrasi kampus? Kita sekarang ni tengah diambang pilihan raya kampus sebenarnya. Bukan kita sahaja, seluruh universiti awam di Malaysia tengah busy ataupun tengah sibuk dengan sekarang ni dengan pilihan raya kampus untuk mencari kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar universiti masing-masing. Tapi apabila kita melihat kepada demokrasi ini adalah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratos adalah yang bermaksud kuasa ataupun kita boleh katakan pemerintahan lah. Okay? Jadi secara ringkas, demokrasi bermaksud pemerintahan oleh rakyat. Jadi apabila kita melihat kepada topik hari ini, apakah itu demokrasi kampus? Ialah sistem pemerintahan ataupun cara pengurusan di mana kuasa tertinggi terletak pada rakyat. Tapi kalau kita dalam konteks ini, di dalam universiti sendiri, kita lebih kepada mahasiswa itu sendiri yang mempunyai hak untuk memilih pemimpin dan menyatakan pendapat serta terlibat dalam proses-proses PRK yang akan datang khususnya. Okay? Jadi apabila kita melihat pada demokrasi kampus itu sendiri adalah amalan daripada nilai-nilai demokrasi, khususnya di dalam universiti awam, kita diberikan hak untuk memilih wakil pelajar kita. Okay? Secara bebas dan adil lah. Dan apa yang sepatutnya adalah kita kena pilih melalui credibility seseorang calon itu sendiri. Sebab kita sekarang ni lebih fokus kepada kampus dan kita fokus kepada mahasiswa dan kita lebih fokuskan kepada pilihan raya kampus. Sebab sekarang ini diambang mencari kepimpinan ataupun tonggak tunjang utama yang akan menerajui kepimpinan universiti khususnya di UMT itu sendiri. Itulah sedikit pandangan saya lah. Kalau dari segi Dina pula. Okey, kalau untuk pandangan saya pula, lebih kurang dengan saudara Joseph juga. Kalau bagi saya lah, demokrasi kampus ni kita nak kita bagi peluang kepada kita punya mahasiswa dan juga kita punya mahasiswi untuk diorang sendiri melalui bagaimana sistem pengundian, bagaimana kita punya sistem pilihan raya kampus berlaku. Yang mana mereka perlu memilih calon yang mereka rasakan layak untuk jadi kita punya calon MPP lah. Macam tu. Itu secara ringkas lah daripada saya.
Okay, terima kasih saudara dan saudari sekalian. Jadi apa yang saya faham lah, macam demokrasi kampus ni adalah latihan awal kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk proses demokrasi sebenar dalam masyarakat sendirilah. Jadi dengan itu boleh tak kita tahu dah definisi, boleh tak kita nak tahu juga proses cara jalannya pilihan raya kampus itu sendiri di dalam Universiti Malaysia Terengganu ini sendiri. Saya bagi dekat hal lewat perundangan lah. Mungkin perundangan mungkin banyak lagi cerita ni. Saya Orang-orang tambah hebat, je. orang hebat. Orang yang arif sikit. Kita pergi ke hal lewat dalaman. Saya boleh cerita, tapi mungkin saya lebih serah kepada Dina dululah. Saya top up apa yang patut je. Okey, untuk secara konteks besarnya lah, kita punya PRK ni, pilihan raya kampus ni, kita adakan tu selepas daripada pembuaran MPP lah. Selepas mereka jadi interi dan sebagainya tu, kita adakan proses PRK. Yang mana kita adakan proses ni selama boleh katakan setahun akademik lah kan. Boleh kata setahun akademik lah, kita pilih kita punya calon MPP lah berdasarkan proses PRK ni. Kalau dari segi konteks kami punya JPRK pula, proses PRK tu daripada kita beli borang kuasa 1 dan untuk hari penamaan dan seterusnya ada program-program yang kami lakukan lah macam tu. Macam kalau untuk macam hari sekarang kan, hari ini pun merupakan hari terakhir lah bagi pembelian borang kuasa 1. Yang mana kita boleh galakkan lagi lah dalam slot ni juga untuk para calon ni untuk ni lah mereka perlu ke depan lah untuk menjadi sebagai seorang calon MPP macam itulah. Dan untuk proses-proses lain pula macam untuk hari penamaan, calon tu sendiri dia perlu pilih lah, dia perlu bertanding dalam kawasan fakulti ataupun secara umum, yang mana secara bebas lah macam tu. Kalau dalam konteks untuk seterusnya, kita ada program seperti perkenalkan calon, kita ada debat manifesto, kita ada dalam tempoh berkampus sendiri ada program-program yang kami laksanakan untuk jadikan proses PRK ni sebelum hari pengundian kita lah. Hari pengundian kita bila Raju? Hari penamaan. Hari pengundian adalah 5 hari bulan 11 ini betul. nanti. Betul. Macam tu. Jadi itu yang diceritakan oleh saudari Dina lah. Tapi apabila kita melihat kepada konteks jawatankuasa pilihan raya kampus ini sendiri, dia berbeza daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Betul. Oleh kerana kami ini adalah lantikan daripada Naib Chancellor atau atas nama yang dicadangkan di dalam Kongres Rundingan Mahasiswa. Dan kami ini seramai 15 orang daripada kami induk. Ada daripada sesi lepas nama yang dicalonkan oleh pengerusi JPRK sesi 2024-2025 iaitu saudari Nur Azira. Mencadangkan nama kami kepada YDP MPP dan YDP MPP telah berunding bersama dengan pengerusi sesi lepas dan nama kami dibawa kepada dalam quorum itu sendiri ataupun boleh demonstrasi panggil Kongres Rundingan Mahasiswa. Dan kami ini berbeza. Ketugasan kami ini sebelum dan semasa. Selepas itu ada juga gerak kerja, akan tetapi dia bergantung kepada sesi itu. Sama ada sesi itu adanya peletakan jawatan dalam MPP, mungkin akan berlakunya pilihan raya kecil. Jadi dia banyak fasa-fasa yang dilaksanakan oleh pihak JPRK itu sendiri, khususnya dalam melaksanakan PRK. Kalau kita tengok di luar, SPR lah yang akan ni, Suruhanjaya Pilihan Raya yang akan menguruskan benda ini. Di dalam konteks universiti ataupun di dalam UA, setiap UA inilah kerjanya, cara dia. Dan JPRK itu yang membuat kerja itu sendiri. Macam itulah. Tapi kan saya macam tertarik dengan nak tahu macam mana time hari kejadian, proses pengundian tu macam mana. Sebab kalau saya sebagai lepasan matriks, kami hanya datang, cop tangan dan balik. Tapi kalau di UMT sendiri macam mana agaknya flow-nya? Okey. Kalau di UMT sendiri, tahun ini adalah tahun kedua melalui website UMT Memilih. Kalau sebelum ini, pelajar akan datang ke tempat pusat mengundi. Kalau sesi 2 sesi lepas, cop jari. Betul. Kena datang bersemuka, undi pula dekat tempat kejadian. Melalui sistem jugalah, sistem e-undi kalau tak silap. Sistem e-undi. Tapi kalau di sini, sesi kali ini tahun kedua, kita menggunakan website yang telah dibuat pada sesi lepas. Pada sesi kali ini ditambah baik, masih menggunakan website yang sama untuk mengundi Majlis Perwakilan Pelajar yang baru. Dan saya boleh katakan ianya agak mudah sebab tak kira di mana-mana kita berada. Praktikal lah. Pelajar intern ke, pelajar postgrad yang ada dekat luar negara ke, ataupun dekat dalam negara ke, masih boleh mengundi. Dan
boleh dikatakan semua pelajar mahasiswa lepas sarjana muda, sarjana, PhD dan diploma boleh mengundi. Dan memang kita dekat sini dia berbeza sedikit lah. Kalau uni lain mungkin berbeza, tapi kita cerita di dalam konteks UMT, memang kita akan menggunakan sepenuhnya secara atas talian, dan tidak perlu menghadir ke tempat pusat mengundi. Nak cup jari tak perlu, kita tak main macam itu. Cumanya satu hari itu memang boleh saya katakan sibuk juga. 5 hari bulan itu dah Betul. peak. Kalau kita kat KL ni jam ni peak hour. Ini peak time kat sini. Memang pulun lah satu hari untuk menjayakan, sebab kita daripada pagi sampai ke malam sehingga pengumuman keputusan malam tu. Macam tu. Jadi tu macam bukan alasan lah untuk mahasiswa dan mahasiswi tak mengundi. Ya, bukan alasan. Kita dah mudahkan mahasiswa-mahasiswi itu sendiri, sebab benda ni mudah lah sekarang ni. Kita senangkan proses tu sendiri. Benda sekarang ni dah hujung jari dah. Tak perlu nak datang, tak perlu nak berbaris, nak beratur ke, tak perlu dah. Kan ni 1 saat pun boleh katakan 1 saat boleh mengundi dah, masuk dalam website tu terus pilih. Macam sebelum ni kita buat 5 minit lah, 5 minit waktu, campaign 5 minit. Ambil 5 minit saja untuk waktu kita ambil masa untuk mengundi tu. Kejap je. Untuk sesi kali ini pun memang kita akan wujudkan semula jom campaign 5 minit. Betul. Memang kalau tak boleh dalam masa 5 minit tu tak boleh mengundi, tak tahulah apa jadi sebenarnya. Sebab mudah sebenarnya sekarang ni, sebab hujung jari je. Macam kita beli barang kat Shopee, mudah je. Kita tekan undi, submit je. Macam kita nak isi Google Form. Sama je konsep je. Tapi bukan masalah konsep Google Form lah. Kita dalam konsep website itu sendirilah macam tu. Cuma kita galakkan lagi kecanaan mahasiswa kita lah untuk tahu, paling-paling pun kenal lah dia punya calon bagaimana. Sebab dorang dan kita sendiri, kami walaupun JPRK kami pun kena mengundi. Macam tu. Kita nak pilih kita punya calon MPP ni. Calon pemimpin kita untuk sesi hadapan lah macam tu. Penting jugalah untuk mahasiswa-mahasiswi ni tahu manifesto yang akan dibentangkan. Betul. Jadi janganlah malas tau untuk turun. Kita tengok hari penamaan calon tu kan. Betul. Lagipun sebagai mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kalian akan jadi orang yang menentukan masa depan sebenarnya sistem di UMT ni macam mana. So kalau tanpa korang, apalah wakil pelajar itu sendiri kan. Betul. Jadi seterusnya kita nak tanya juga pasal apa fungsi dan kepentingan sendiri pilihan raya kampus ni. Kepentingan pilihan raya kampus, seperti yang kita telah cakapkan tadi, kalau tiada pemimpin, ke manakah hala tuju? Betul. Setiap universiti itu sendiri. Betul. Jadi kita ni kalau tak ada pemimpin, dia jadi terumbang ambing satu organisasi. Tonggak dan tunjang utama tu kita kena ada. Seperti kalau kat universiti ni kita ada kepimpinan yang tertinggi tu sampailah ke mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Jadi ini penting sebabnya kita sebab biasanya tanpa pemimpin ni tak ada siapa dah. Memang kita je lah mahasiswa-mahasiswi ni yang ke depan membawa nama ni sebenarnya. Apa suara-suara pelajar memang perlu dibawa oleh wakil pelajar itu sendiri. Sebab saya yakin lagi percaya memang tak ramai nak bertanding MPP. Tapi kita ada kawan yang ada minat dan niat untuk bertanding MPP itu. Boleh ke depan. Inilah peluang dan platform yang perlu kita tunjukkan. Kalau bagi calon sendiri lah tunjuk, macam saya pula nak pergi bertanding MPP. Jadi kalau pelajar ni sendirilah kena ke depan, jadi wakil kepada setiap mahasiswa-mahasiswi. Tanya apa yang sebenarnya pemaksaan berlaku. Mungkin rakan-rakan dia tak berani ke depan. Mungkin kalau kita ni contoh macam kita sekarang ni, kita nak ke depan, kita terus ke depan. Tapi kita kena ada mentaliti dan kajian lah apa sebenarnya berlaku. Apa yang kita nak bawakan sebenarnya. Sebab kita nak jadi wakil pelajar, kita dengarlah suara pelajar. Jadi kita kena ambil inisiatif buat start kita buat kajian lah. Kita apa permasalahan, apa decide student, apa decide pengurusan sendiri macam mana. Kita kena belajarlah satu-satu tu. Sebab kita bawa suara kan, kita bawa suara pelajar, bawa suara mahasiswa kita. Takkanlah kita nak ambil enteng kan, macam tu lah maksudnya. So kalau dari segi saudari Idina, itu saja lah dia punya konteksnya lah. Boleh katakan macam tu lah. Itu saja. Okay. Tapi kalau macam tu, memandangkan masing-masing kalian
tahun lepas dah mengandang sebagai jawatankuasa pelaksana, tahun ni sebagai jawatankuasa induk pula, boleh tak cerita sedikit cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pilihan raya kampus ni sendiri? Mesti banyak kan experience. Banyak jugalah kalau nak cerita. Kalau sebenarnya kalau nak menyeimbangnya mungkin sampai ke esoknya. Esok pun tak habis. Tapi kita cerita yang apa yang berlaku sebenarnya. Serba-serbi je lah, tak ada cerita detail. Yang berlakunya memang kita berhadapan dengan gerakan mahasiswa. Itu yang pertama. Keduanya dalam segi apabila kita berhadapan dengan mereka lah akan menjadi tentangan kepada pihak JPRK sendiri. Tapi kita menjadi sebagai JPRK ini menjadi membawa pembawaan yang profesional lah. Tidak sepenuhnya kita mengikut apa yang pihak gerakan inginkan, sebab kita masih terikat di dalam tata cara, peraturan dan perlembagaan, AUKU dan sebagainya. Banyak benda nak sebut sebenarnya. Jadi benda itu yang kita kena teliti dulu. Baru kita boleh. Sebenarnya tak adalah tentangan hebat sangat, cumanya gerakan tu sendiri, bukan gerakan sahaja. Apabila datanglah benda yang tidak sepatutnya, contohnya macam confession, melaga-lagakan pergaduhan, memburukkan calon-calon MPP. Bukan calon-calon MPP saja, ada jawatankuasa JPRK sendiri pun diburuk-burukkan. Dia tak tahu pengurusan bagaimana pihak JPRK buat, tapi dia hanya menceritakan dasar personality seseorang sahaja. Dia tak melihat kepada gerak kerja yang dilakukan. Itu adalah masalah lah. Dan kita apabila kita melihat sesi lepas adanya Instagram politikus ataupun boleh dikatakan jeprek, jawatankuasa penghancur pilihan raya kampus. Kalau tak silap saya bernama dia tu. Dahsyat nama dia. Ya. Sebab dia orang pandai-pandai menambah nama kita orang jadi JPRK, jadi jeprek. Ikutlah masing-masing. Jadi kita orang itu tak adalah sebagai tantangan besar sangat sebab kita atasi dengan cara kerja yang profesional. Sebabnya apa-apa yang menentang perkara ini kami menterjerumuskan, kami serahkan kepada IPK Kuala Terengganu, pegawai polis daripada IPK Kuala Terengganu ataupun daripada IPD Gombadak sendiri. Sebab mereka bersama dengan kami memantau sebenarnya, takutnya ada rusuhan ke apa ke, tapi so far sesi lepas tiadanya rusuhan, tiadalah, masih aman dan damai. PRK sesi lepas. Jadi saya rasa memang kalau bagi saya tentangan gerakan itu sendirilah. Tak tahu bagi persepsi Dina macam mana. Macam lagipun kalau tentangan tu sendirilah dari segi yang kita boleh katakan mungkin keterlaluan ataupun kita boleh nilai macam mana dia punya level kan. Kita ada tata tertib pelajar, kaedah tata tertib pelajar 2009 LIS 2024 lah. Yang mana daripada UMT sendiri macam tu lah. Ya. Apabila kita fikir apa yang jadi tantangan hebat juga bukan dari segi apabila kita bermain dengan masa. Betul. Kita mengejar masa. Betul. Bukan masa mengejar kita yang kena mengejar masa. Kalau masa tak sempat, habislah. Itulah. Lebih je seminit, mula dah. Dia akan up semua, tentangan akan datang. Lewat je seminit, habis. Jadi kita kena be punctual lah. Memang masa lah, kita bermain dengan masa. Itu sebenarnya. Di side kita pula kita kena jagalah kita punya professionalism kita. Cara kita bekerja, macam mana kita bekerja berhadapan dengan, sebab orang macam-macam kan, biasalah macam-macam ragam. Lagipun benda tu juga yang kita akan bawa ke proses bekerja nanti, proses untuk alam dewasa kat luar. Jadi benda tu bukanlah suatu halangan, tapi suatu benda yang kita boleh belajar proses juga. Macam tu lah. Itu daripada saya lah. Tapi kalau cerita untuk cabaran pula, kalau untuk saya, cabarannya mungkinlah kita boleh tengok dari segi mindset pelajar, mindset mahasiswa sendiri. Daripada sesi sebelum ke sesi kali ini sendiri. Dan untuk sesi kehadapan pun, macam kalau saya pun risaulah macam mana mahasiswa kita ni, adakah rasa tu lagi nak mengundi, adakah rasa tu lagi macam mana, macam ni ke saya nak perlu mimpin, macam ni ke macam tu, macam tu lah. Dia kadang-kadang dia bergantung kepada seseorang, macam tu lah. Itu daripada saya lah. Mindset pelajar tu sangatlah, kita boleh katakan susah lah untuk kita kawal lah, macam tu. Tapi boleh katakan kita memang penat. Penat tu tapi seronok sebenarnya. Betul. Sebab seronoknya bukan apa, pelaksanaan JPRK. Saya boleh katakan di mana-mana saya sertai badan organisasi yang ada dekat universiti ke, saya melihat JPRK ni saya seronok sebenarnya. Seronok bersama lah. Seronok bersama satu. Waktu PRK tu kita seronok melihat macam mana karakter ataupun perangai setiap individu. Waktu khususnya calon-calon lah, ataupun dari segi side gerakan itu sendiri, saya macam
oh macam ini. Tapi dia satu keseronokan lah, proses sebenarnya. Itu tapi kita tak anggap benda tu serius sebenarnya. Seperti yang Dina cakap lah, proses kerja. Macam tu lah. Dia jadi keseronokan di situ sebenarnya. Dia seronok tapi pressure lah kan. Seronok tapi tak Pressure ke? tak pressure sangat. Tak pressure sangat sebenarnya. Saya dengar pun macam pressure. Masalahnya takut ni. Kami Tidak duduk lah. dengan kami tu macam okay, kita solve this problem, we go ahead. Ya, kita jalan. macam mana perintangan berlaku, Betul. Mesti ada rundingan lagi. Kita bincang sampai dapat solusi. Betul. Itu kalau dalam segi JPRK lah, sebab kita ni lantikan daripada NC dan lantikan quorum ni, kita ni datang daripada kelab-kelab yang berbeza. Betul. JPRK ni Background yang berbeza. Mungkin seorang ni dia lebih ke sini, lebih kepada kebudayaan, mungkin kepada uniform, mungkin lebih kepada kerohanian. Dia datang daripada pelbagai, kita orang ni datang pelbagai macam mana cakap, tanggungjawab berbeza lah. Tapi apabila dalam JPRK, ini akan jadi satu keseronokan kita bersama. Sebab latar belakang yang berbeza kan, dan apabila masing-masing mencurahkan idea, pendapat masing-masing, jadilah satu kelompok kepimpinan yang kita enjoy every single moment yang kita buat. Macam tu lah. Betul. Saya macam nak tanya cadangan penambahbaikan, tapi macam dah terselit-selit sikit je. Nak cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan untuk sesi hadapan ke untuk sesi kali ni? Sesi kali ni dan sesi kehadapan lah. Okay, kalau segi penambahbaikan ni sebenarnya actually banyak. Kalau saya boleh katakan daripada sesi lepas, sebab kami daripada pelaksana. Kalau pelaksana ini adalah lantikan daripada pengerusi induk melalui temu duga. Kami dulu boleh dikatakan membuat gerak kerja kurang daripada 45 hari. Bayangkan, kurang 45 hari kami tak tahu pun apa itu PRK. Sangat pack. Kalau Dina masa tu mungkin dia tahu sebab dia pelajar tahun 2. Saya dulu baru masuk tahun 1. Betul. Saya tak tahu dekat mana semua PTJ ada, pusat tanggungjawab berada, nak pergi urusan dengan orang tak tahu. Kena kaji sendiri, kena selidik sendiri. Tapi apabila sesi lepas, pelantikan quorum awal, saya menggerakkan awal. Jadi saya kumpulkan semua ke-15 itu dan kami bermusyawarah secara macam mana kita cakap, meeting mengejut. Jadi kami apabila berbincang, adalah proses pembawaan kami yang kami bawakan. Kami pergi penanda aras. Sesi lepas tak ada penanda aras. Sesi kali ni ada penanda aras, ada lawatan, jelajah lah kiranya, untuk kami mencari apa sebenarnya yang kami boleh isi. Isikan peluang PRK ni untuk membentuk PRK akan datang untuk sesi kali inilah maksudnya. Jadi banyaklah gerak kerja yang telah dilaksanakan. Misal katanya orang bercuti semester, kami balik ke universiti untuk membuat gerak kerja. Kami dah rancang awal-awal, tinggal sekarang ni tinggal nak jalankan, laksanakan program je. Jadi dia tak ada rasa penat. Kalau sesi lepas, itu yang saya katakan, penat dengan masa tu. Tapi itulah penambahbaikan untuk sesi kali ini apabila kami ada teras dalam JPRK. Kalau sesi lepas kita ada sesi lepas dia ada teras, sesi kali ini kami mengambil teras pilih. Itu daripada P, professionalism, I adalah integrity, L adalah libat urusan menyeluruh, I adalah inovasi digital, dan H adalah harmoni campus. Hafal, nasib baik hafal. Jadi itulah yang kami bawakan untuk sesi kali ini, dengan kami mempunyai 5 matlamat dalam JPRK sesi kali ini. 5 matlamat tu kita boleh tengoklah, nanti akan ada di postingan IG untuk yang akan datang. Kita akan publikkan kepada semua apa sebenarnya pembawaan JPRK, walaupun dah agak terlambat sebenarnya, tapi akan adalah kita akan upload lepas ni. Kita settlekan gerak kerja yang tertunggak sekarang ni. Kita tengah di fasa-fasa menuju berkempen ni, tengah berkempen sekarang ni. Jadi saya rasa memang banyaklah penambahbaikan. Sebabnya kami sebenarnya, kalau nak untuk makluman saudari moderator lah, kami sebenarnya 13 orang pada sesi lepas untuk lantik jadi induk, dan 2 lagi adalah pada background yang berbeza. Tapi apabila dah bersama, kami bawakan idea bersama, so far so good. Macam tu. Adalah kelompokan gerak kerja sebenarnya, macam kena reject apa semua tu, itu biasa. Tapi kami slow baiki sistem kami, bukan sistem ni, sistem tu tadi, sistem gerak kerja lah kiranya. Sebabnya kalau sesi lepas susah, kalau sesi kali ni mungkin mudah macam tu, sebab kita dah tahu dah apa sebenarnya job scope pegawai-pegawai dekat dalam JPRK sebenarnya. Itulah rasanya dah macam demokrasi kampus ni dah dari menyimpang. Tapi tak apa, dia samalah kita, sebab kita ni ingin
demokrasi kampus tu lebih sistematik untuk sesi kali ini. Kalau tak ada JPR, bukan tak ada JPRK ni, tak demokrasi kampus tu tak berjaya. Jadi kami adalah pemudah cara penggerak pelaksana. Jadi ini pemudah cara kepada orang tengah lah kiranya JPRK ni, kepada mahasiswa dan calon MPP tu tadi betul. Khususnya dengan adalah staff-staff yang atasan lagi. Kita ada, sebab kita masih di dalam universiti kan, banyak kita kena hadapi. Betul. Dan JPRK ni adalah orang tengah, saya boleh katakan. Untuk melaksanakan sistem PRK tu dengan jaya lah. Kalau dari pandangan saudari Dina, cadangan penambahbaikan lah yang rasa macam ada kat sini. Sesi kali ni lah, dia kalau daripada saya sendiri banyak dekat macam mana kita nak selesaikan ataupun kita punya proses kepada program-program yang nak kita buat dalam PRK ni sendiri. Macam tu lah. Dari segi proses so far saya boleh katakan apa nama bagi tu? Boleh katakan smooth lah, macam tu lah. Katakan smooth, kita punya perbincangan, kita punya program, kita punya rehearsal dan sebagainya tu lah. Maknanya dari segi perkara tersebut, kita dah nyatakan, okay, apa agaknya masalah yang akan jadi. Okay, apa kita punya solusi, apa kita punya backup plan, apa kita punya macam ni, macam tu. Bila dah jadi macam tu, okay, ada proses yang berjaya yang saya boleh katakan ada beberapa yang kita tambah baik daripada sesi yang sebelum ni lah. Macam tu lah. Sebabnya itu yang saya katakan tadi, memang berbeza sebenarnya daripada sesi lepas. Oleh kerana sesi kali ini, untuk makluman Kiki, mungkin Kiki tahun depan mungkin akan jadi JPRK, kita tak tahu kan, mungkin jadi calon MPP. Sebenarnya kami sesi kali ini banyak membuat kunjungan hormat kepada pusat tanggungjawab ataupun lebih katakan PTJ lah, untuk kami berunding, khususnya untuk menjayakan podcast kali ini. Kami pihak pegawai teknikal JPRK pun telah berurusan dengan pusat komunikasi korporat ataupun PKK di UMT untuk menjalankan podcast seperti hari inilah. Jadi itu adalah salah satu inisiatif. Ini adalah inisiatif yang telah dibuat memandangkan hari ini adalah episod yang pertama dengan topik apa itu demokrasi kampus. Demokrasi kampus ni kalau nak cerita sebenarnya meluas sebenarnya. Tapi kalau dalam sudut aspek UMT ini, kita diberikan kebebasan sebenarnya. Dia tak ada apa sangat lah sebenarnya. Dia tak seperti UA lain, seperti UM, seperti UKM, universiti yang besar betul-betul berkempen, betul ada gerakan mahasiswa tersendiri ataupun lebih katakan politik kampus yang memang betul-betul menghentam. Kalau baru-baru ni, kalau kita comel je. Universiti kita comel kecil je. Memang biasa je. Nak kata biasa-biasa tu tak juga. Adalah certain time tu. Jadi dihadapi oleh kami profesional sahaja. Betul. Side of kunjungan hormat tadi pun, bagi saya sendiri pun banyak perkara yang kami boleh ambil dan saya boleh katakan sangat-sangat penting dan membantu, betul-betul membantulah. Di mana kita sendiri side pelajar, kami pun masih pelajar walaupun kami sendiri dah latihkan NC dan sebagainya, kami pun dah staraf dengan kita punya staff lah untuk kita punya proses PRK ni macam tu. Tapi disebabkan kita punya adanya kunjungan hormat, adanya kita punya two-way komunikasi dengan kita punya PTJ, dengan kita punya staff, jadi side kita okay, kita buat macam ni. Side dorang pun ada dorang punya penambahbaikan. Jadi kita boleh two way go, adalah solusi, adalah perkara yang kita boleh buat, kita harap-harapnya berjaya lah nanti macam tu lah. Alalang kasam lah orang kata kan. Tadi dah ada cakap macam IG JPRK kan. Cuba promote sikit IG JPRK kat sini. IG JPRK. Si ramai tak tahu ni. YouTube juga. YouTube juga. Memandangkan kita sekarang ni dah ada YouTube sebenarnya. JPRK ni sebenarnya boleh dikatakan IG JPRK ni taklah se-famous mana, tapi kalau boleh follow lah memang, tapi selalunya memang di-follow lah oleh mahasiswa sendiri. Di samping kami ni sebenarnya promote bukan promote lagi, mula cara bagi link untuk orang promote, tapi kadang-kadang tu fahamlah mahasiswa-mahasiswi ni tak nak juga follow. Tapi kita faham je. Tapi nanti at the end of the day pun diorang akan merujuk IG JPRK juga untuk tengok calon-calon MPP yang bertanding. Jadi kalau boleh tu follow IG JPRK, iaitu JPRK UMT, dan YouTube pun sama, Facebook pun sama, TikTok pun sama. Alang-alang perkasan kan semua kita promote semua. Telegram pun JPRK UMT. Kena follow je lah. Dia tak ada tu, dia bukan join community apa semua. Tak ada. Dia follow je. Senang follow je. Nanti kalau ada apa-apa, kalian mahasiswa sendiri ataupun mahasiswa sendiri lah, mahasiswi ataupun boleh kata mahasiswa-mahasiswi di luar lah, di luar sana pun boleh juga
follow kita punya IG. Kita nak tingkatkan kita punya engagement lah. Kita punya ni juga macam tu. Bukan engagement sahaja, viewers sekali. Viewers kita popularity. Belum sampai popularity lagi. Tak sampai lagi. Kalau tak sampai 10k tu tak sampai popular lagi. Tapi kalau di fasa PRK cukup untuk diketahui oleh pelajar universiti UMT sendiri. Tetapi untuk pengalaman Kiki jugalah saudari moderator, UMT ni dipandang oleh GPRK lain juga sebenarnya. Dia nak buat rujukan juga. Jadi kita taklah bangga tapi macam orang nampak UMT ni ada. Macam tu lah kita big fikir. achievement jugalah. Achievement juga lah jadi kiranya. center of attention pula. Ya. Betul lah. Okay, nampaknya macam kita dah sampai ke penghujung kita punya rancangan hari ni. Tapi sebelum kita akhiri ataupun kita sign off, boleh tak nak minta sikit saudara dan saudari Dina dan saudara Joseph untuk cakap sikit lah harapan macam kelancaran ke dari segi apa semua tu. Okay, untuk saya pun, dan boleh katakan biasa side kita sama je kan, side kita sama je lah. Kalau untuk saya harapkan sangat-sangat lah, macam kita bincang tadi kan, kita harapkan sangat-sangat lah bahawasanya kita punya PRK kali ni berjalan dengan lancar, berjalan dengan walaupun mungkin lah expected je ada masalah, ada kekangan berlaku, tapi kita boleh lalui dengan terus. Maksudnya dari segi mahasiswa dan juga mahasiswa sendiri, dan mana yang sangat-sangatlah saya sendiri pun harapkan mereka boleh terus cakna, terus ambil tahu apa perkembangan universiti kita, apa kita punya proses PRK dan macam mana calon-calonnya sendiri. Macam itulah. Sebabnya tak bolehlah kita sebagai mahasiswa ni kita kena cakna sepatutnya. Itulah. Itu daripada saya lah. Untuk proses macam saya katakan tadi, saya harapkan berjalan dengan lancar, dan kami punya dari segi side development, untuk kami pun kami ada benda yang kami boleh bawa untuk ke proses hadapan. Macam kalau untuk saya sendiri, nanti ke depan hari saya dah nak intern. Jadi saya betul-betul mengharapkan perkara yang bagus lah untuk saya bawa ke hadapan. Itulah daripada saya lah. Untuk Jo pula. Okey, untuk saya pula, harapan saya memang tinggi kali ini. Memandangkan saya pernah mengutarakan perkara ini semasa town hall dan sesi-sesi bersama dengan pihak pengurusan universiti, bahawasanya untuk sesi kali ini kami di pihak GPRK tidak mahu MTB ataupun boleh dikatakan menang tanpa bertanding. Kalau boleh, seboleh-bolehnya daripada setiap fakulti kena ada calon yang bertanding, khususnya dalam paling-paling pun 3 orang minima. Kita tak nak kalau 2 orang dah tak bertanding dah, sebab kita satu fakulti 2 orang calon. Betul. Jadi kita tak nak ada MTB. Kalau bolehnya seboleh-bolehnya memang kena ada 3 lah paling-paling minima. Kalau 4-5 lagi bagus. Betul. Kalau itu dah side GPRK. Dan kita juga tidak mahu lantikan NC, lantikan Night Chancellor. Tidak bertanding tapi dilantik oleh pihak Night Chancellor. Itu yang kita tak nak lah sesi kali ini. Dan apa yang bolehnya mengundilah pada 5 hari bulan, pilihlah calon yang berkaliber untuk mewakili fakulti ataupun menjadi suara harapan mahasiswa pada sesi yang akan datang. Khususnya pada sesi kali ini kami punya KPI tersendiri, iaitu berkenaan dengan, kalau sesi lepas, untuk makluman semua yang menonton, Universiti Malaysia Terengganu adalah telah mendapat 74.6% pengundian sesi lepas. Antara yang tertinggi juga dan merupakan top 7 universiti awam pengundian paling tertinggi. Mungkin kali ini KPI kami adalah 80%. Dan harap-harapnya semua mahasiswa-mahasiswi UMT, baik diploma, baik sarjana muda, sarjana dan PhD, mengundilah. Jangan tidak mengundi. Sebab calon-calon bertanding ini adalah mewakili suara kita sebagai mahasiswa. Dan memang besarlah harapan dan keterlibatan ke semua mahasiswa, bukan mahasiswa sahaja, keterlibatan semua pengurusan universiti, membantulah pihak GPRK juga. Memang besar sebenarnya tanggungjawab sebenarnya. Dan apa yang boleh saya katakan, teruskanlah kita menjadi yang terbaik daripada kalangan yang terbaik untuk yang akan datang. Dan mungkin sesi ke depan, bakal-bakal MPP ini mungkin akan menjadi peneraju yang lebih dikenali ataupun tompok ataupun lebih tampak lagi di atas lah nanti khususnya dan ke depannya. Itu sajalah.
Okay, tinggi ya harapan 80% tinggi. tu tinggi tu. Ya. Okay, kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, janganlah kita anggap benda ni sebagai benda yang remeh. Sebenarnya benda ni yang menentukan keselesaan kita sendiri sebagai mahasiswa-mahasiswi di Universiti Malaysia Terengganu ni untuk tahu macam mana kita nak survive akan masa depan nanti. So, nampaknya macam kita dah boleh sign off kot kan. Tapi sebelum kita sign off, saya macam nak bagi sedikit pantulan. Ni pun saya baru je tadi baru buat di taman. Izinkan saya ya. Boleh. Di taman kampus, bunga merekah, disiram air di pagi hari. Demokrasi bukan sekadar megah, tapi ruang tumbuhnya nurani. Okay, dengan itu, terima kasih semua mahasiswa-mahasiswi ataupun orang-orang yang sanggup tengok kita daripada awal hingga ke akhir. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Dan juga terima kasih para panel hari ini sudi meluangkan masa untuk datang. Curahkan ilmu kat kita orang ni yang tak tahu apa-apa sangat kan. Okay. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam kebersamaan UMT dan salam suara mahasiswa pilihan mahasiswa.